Ini bila turun ke bawah, memang orang Melayu tak boleh terima DAP. Melayu mana? Melayu boleh terima orang yang sakawang. Melayu boleh terima orang yang kayakan keluarga mereka dan rakan-rakan yang berpiliun ringgit. Melayu boleh terima orang yang sakau berbilion-bilion, dihukum, kemudian diangkat lagi. Melayu mana? Kita nak Melayu yang bermaruah. Sebab tu dalam sistem pendidikan, kita kata apa? Ada keterampilan, ada teknologi baru, ada AI, transformasi digital, tapi mesti ada nilai dan akhlak. Itu dasar kita. Nak ajar anak-anak muda nilai dan akhlak mana ni? Rasuah okey, kerana geng kita. Nilai apa yang kita nak bawa? Jadi saudara, saya harap kita pertahankan kerajaan kita. Yang sedia bekerjasama, kita sambut dengan baik. Yang rasa nak lawan, kita lawan dengan bersungguh-sungguh. Jadi saya harap dalam menyinggung hal-hal ini, saya harap slide-slide itu diedarkan supaya kita beri pandangan yang lebih jelas kepada rakyat. Ya. Tetapi saya katakan baik MA 63, baik 40% untuk Sabah, itu bagi kita bukan isu lagi kerana jemaah menteri dan kerajaan persekutuan komited untuk melaksanakan. Harga barang betul ada masalah dan tiap minggu kita ada mesyuarat untuk cuba hadapi. Tapi saudara kena terang lah. Negara mana ada harga minyak macam RON 95? Brunei saja. Negara Arab pengeluar minyak pun dah naikkan harga minyak. Dan kita hari-hari diserang kita. Hari ini minyak turun. Minyak dah turun. Kamu duduk di benua mana tak tahu. Jadi walaupun sukar. Jadi saya harap saudara faham keperluan kita untuk mengangkat martabat kita. Ini perjuangan kita dalam Pakatan Harapan ini unik saudara. Tanyalah negara mana. Negara mana yang boleh himpunkan Melayu, Cina, India, Iban keadaan dalam satu pasukan yang mantap? Malaysia, Pakatan Harapan. Jadi mesej kita harus jelas. Nak selamatkan negara ini harus ada pimpinan yang membawa mesej ini. Aman, pacu ekonomi, jaga keharmonian semua. Kalau kita bawa sentimen mereka, apa yang mesej terkuat musuh politik ini? Kita diancam oleh Cina. Itu saja mesej. Cuba tanya ancam di mana? Jangan biarkan pandangan sebegini merosakkan kekuatan negara ini. Seperti mana disebut oleh Saudara Mat, lebih mudah untuk bercerai, menghancurkan daripada membangun. Jangan kita izinkan. Ini bukan soal kecil. Saya lihat seluruh mesej kempen itu, kami tidak boleh bekerja dengan DAP. Dengan MCA boleh. Saya pun aneh. Prinsip apa kamu guna? Moral, corruption, governance. Saya nak bagi tahu, no apologies. Kena cakap soal principle, soal governance, or anti-corruption. These are our real friends.